Yang ni saya nak bagi contoh skim-skim bermasalah. Tuan-tuan fokus, tolonglah fokus, dan tolong bagi tahu kawan-kawan. Kalau kita masuk top up ni, dia bagi SIM card percuma, dia bagi airtime percuma, dia bagi insurans konvensional percuma. Semua percuma ni. Kenapa ni masuk apa ni? Tuan-tuan, percuma tu maksudnya apa? Hadiah. Ada tak tuan-tuan tak masuk apa-apa orang bagi? Kalau tak masuk apa-apa orang bagi, barulah nama percuma. Ini kena bayar masuk baru dapat percuma. Itu bukan percuma, maksudnya kos dia ada dalam tu. Dia dapat mata ganjaran percuma, dapat corporate tune hotel, menyertai cabutan bertuah setiap minggu, menyertai pertandingan hebat setiap minggu, tawar insurans konvensional pula dalam tu. Banyak ustaz masuk, budak-budak yang graduate UIA masuk, dia tawar insurans konvensional kemalangan diri percuma dengan top up RM50 sebulan. Ada yang menganggap insurans ini sebagai hibah. Nampak tak tuan-tuan? Dia nak cuba menghalalkan pula. Dia guna perkataan Arab. Kalau tak ambil maka tak terlibat dengan perkara yang tak patuh syariah. Tuan-tuan, hibah adalah akad yang tak ada imbalan. Subjek hibah adalah sesuatu yang diberikan tanpa imbalan. Kita nak bagi percuma. Amal rumah aku bagi percuma. Aku nak bagi hadiah kat Ahmad, tapi sebelum aku bagi hadiah, aku kena bagi kat aku RM3. Itu bukan hadiah tuan-tuan, itu beli. Subjek hibah mesti patuh syariah. Dalam skim ini terdapat insurans konvensional dengan syarat anda membeli RM50 sebulan top up, maka ada syarat imbalan. Subjek adalah insurans konvensional yang tidak patuh syariah, maka pemberian itu bukan hibah. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi kata, siapa yang memakan riba, siapa yang mewakilinya, orang yang membuat catatan mengenainya, orang yang menjadi saksinya, semuanya sama. Apa Nabi nak cakap? Maka tidak boleh terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti riba seperti insurans konvensional. Muzakarah Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan telah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosi produk insurans konvensional yang jelas ada sistem riba. Maksud promosi subjek itu maksudnya ada dalam plan pemasaran. Ada dalam plan pemasaran, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni. Ni tak nak ambil tak apa, tapi ada dalam plan pemasaran. Itu maksudnya promosi dan merupakan satu tawaran. Sama juga kita pakai baju, ya, Liverpool Standard Chartered boleh. Itu apa? Itu apa? Perbankan konvensional tak boleh. Ya, kita pakai baju Liverpool tulis Carlsberg, tak boleh pakai. Kita promosi itu walaupun bukan kita jual. Ya, kita pakai baju apa? Ada cap arak situ. Saya bukan minum arak, tapi kamu promosi arak. Haram juga. Perniagaan ini adalah sistem pemasaran bertingkat tetapi tidak berdaftar dengan akta jualan langsung di KPDNKK. Dia kata kami bukan MLM, kami bukan multi level marketing. Cuba tengok mereka punya apa ni. Itu bukan multi level. Dia beli prepaid RM98. Ada yang termahal dalam Malaysia, dan tak ada option pack lain. Pelik. Garis panduan MLM JAKIM menyebut harga bagi produk yang ditawarkan oleh syarikat hendaklah munasabah, berpatutan dan tidak melampau, dan berkadaran dengan jenis dan kualiti barang dan perkhidmatan. Dan dia bagi call rate 28 sen 1 minit. Mahal. Nak mampu tak? Tak tahu lah. Mahal tengah mampu? Tak tahu. Mahal betul. SMS 10 sen. Menjual produk dengan harga yang lebih jauh tinggi dari biasa, diberi nama hubnun fahish. Amat tidak digalakkan menurut Islam. Menurut sebahagian ulama, akad boleh terbatal. Pendapat saya, harga mahal pek permulaan, top up, panggilan SMS dan data digunakan untuk passive income. Mereka janji passive income. Tuan-tuan, mereka jajah bukan mereka jajah top up, mereka jajah passive income. Sebenarnya tuan-tuan tengok dah ni, carilah perkataan tu. Tuan-tuan tahu sendiri. Tengok semua passive income. Pendapatan passive income cara ni ada dari larang Islam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau orang bawah buat kerja, kita tak pergi tolong dia, itu passive income yang haram. Sebab itu wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu antara kamu memakan harta orang lain secara batil. Orang bawah buat kerja, orang atas makan. Apabila sistem ini kolap, orang bawah saja yang tanggungnya. Orang atas dah makan kenyang, perut buncit. Selalunya orang bawah yang merana. Apa jadi kepada Highway Group? Kami dah bagi nasihat, tak ada.
ranap, habis 750,000 seorang satu keluarga. Nak bunuh diri pun ada. Baik. Jadi apa dia orang buat? Wakil-wakil ni buat banyak akaun, buat banyak grup untuk makan cepat. Ini dinamakan money game yang dilarang oleh Islam, sebab sistem ini buat wang atas wang. Tiada kontrak, tak ada kontrak pun antara syarikat dengan pengusaha. Ini gharar yang terang, ya. Tahu tak kita boleh garanti dah dapat benda tu. Kalau kita buat sesuatu jualan tu, kita achieve target, kita garanti dah dia orang nak bagi. Tak ada perjanjian. Semua bagi WhatsApp saja, SMS je untuk register. Tiada penasihat syariah yang dikawal selia aktiviti. Syarikat MLM, yang ni garis panduan JAKIM. Syarikat hendaklah melantik penasihat syariah yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang Islam. Tak ada penasihat syariah. Dia kata kenapa Maxis tak ada penasihat syariah? Kenapa Selcom tak ada penasihat syariah? Kenapa kami kena ada syarikat syariah? Sebab kamu buat MLM. Kalau kamu buat macam Maxis, tak payah. Maxis pun buat MLM bertingkat-tingkat. Maxis jual kepada pengedar, pengedar jual kepada ejen jual kepada pengguna. Yang tu bukan pelan pemasaran bertingkat-tingkat. Sebab apabila Maxis jual kepada distributor, habis Maxis punya keuntungan takat tu saja. Maxis tak dapat jual lagi ke bawah tu. Maxis tak dapat untung. Yang ni dapat untung sampai grup ketiga, yang tu kita panggil MLM. Faham ya? Jadi kalau kita jual direct, tak perlu penasihat syariah. Satu lagi, nama macam kereta Pro2 Myvi, dia macam ni. Kalau masuk 420, terus dapat top up kredit 30. Tiap-tiap 10 hari dapat RM12 90 sen, sebanyak 50 kali. 500 hari dapat 675. Yang orang ni tulis top up kredit, yang orang ni tulis cash. Mana satu yang betul? Kalau dalam akta jualan langsung, kita kena kawal selia kita punya semua ni. Cuba tanya MW, cuba tanya, kalau tuan-tuan buat macam ni, kena buang daripada MW. Maklumat tak sama. Yang ni dia orang biarkan. Kalau masuk 21,000 dapat 54,000, jimat 158%. Tuan-tuan pernah pergi kedai jimat 158%? Pernah tak jimat 158%? Tak pernah dengar. Jimat 10% pernah dengar. Maksudnya jimat 10% ni, tuan-tuan pergi beli RM100, dia jual RM90. Kalau 158%, tuan-tuan beli 100, tak payah bayar 100. Barang tu ambil, dia bayar lagi RM58. Itu jimat 158%. Ada tak orang meniaga macam tu? Kenapa mereka bubuh perkataan jimat? Sebab perkataan untung dan hibah mereka tahu orang boleh detect. Terus sekarang mereka bubuh perkataan apa? Jimat. Ada juga dia bubuh perkataan rebate pula. Tu dia. Adakah ini MLM? Cuba tengok. Adakah dia jual top up ataupun dia tukar-tukar duit? Duit tuan-tuan, sampai boleh dapat berjuta-juta. Macam mana dia buat? Macam ni. Yang ni saya ambil daripada Facebook seorang. Dia pun tahu siapa dia. Macam mana? Dia letak 21,000, lepas tu company bagi tiap-tiap 10 hari top up. Bukan top up, sebenarnya dia bagi duit. Kalau bagi top up, tuan-tuan dah tak boleh buat benda lain dah, kena jual top up dah. Dia bukan, dia bagi duit, lepas tu tuan-tuan baru beli top up, baru bayar bil, ataupun boleh cash. Jadi dalam satu website, mereka boleh beli top up, mereka boleh beli bil, bayar bil. So maksudnya dia bagi duit. Dia bukan bagi top up, dia bukan bagi reload kredit, dia bukan bagi top up kredit, dia bagi duit. Saya pernah meniaga top up tahun 2001, saya kerja dengan Telekom, sekali beli 500,000, 15% dia bagi. Mana ada dapat 157%. Lepas tu tuan-tuan boleh cash pula. Jadi apa dia sebenarnya perniagaan ini? Tiada penasihat syariah, tidak ada kontrak, ada sponsor dengan matching dengan pairing bonus yang tak patut syariah. Yang ni dilarang dalam Islam. Ya, buat untung atas cari orang sahaja. Cari orang bukan untung yang ada manfaat, yang benda ni tak diiktiraf oleh Islam. Apabila membayar untuk package walau atas nama RC atau TC, RC apa? Reload, ya, reload kredit atau top up kredit, sekalipun dia masih mengambil ilah wang. Maksudnya sifat itu sama dengan duit, sebab dia boleh beli. Subjek bukanlah bayar bil atau top up, tetapi wang. Oleh itu pertukarannya harus sama, walau atas nama rebate sekalipun. Pendapat saya, ia adalah skim piramid dan terlibat secara langsung dengan riba an-nasiah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak buat? Yang nombor 1 tadi, yang macam nama Microsoft Excel, boleh lagi di repair. Yang ni susah nak repair. Yang ni susah nak repair cara dia, kalau ikut pendapat saya. Apa nasihat saya? Siapa yang masuk dua-dua ni, berhenti dulu. Berhenti tuan-tuan. Lepas tu bila mereka dapat penasihat syariah, barulah boleh. Penasihat syariah bukan orang yang meniaga tu. Orang yang meniaga tu tak boleh jadi penasihat syariah. Orang yang jadi management dia, orang yang jadi director dia, tak boleh, tak layak, bekas mereka ada konflik of interest. Yang boleh jadi penasihat syariah macam bank tu. Orang yang tak ada apa-apa hal dalam bank tu, mereka bagi duit, mereka check, audit satu-satu, baru boleh. Penasihat syariah kena ada 2 orang, baru boleh.